Diana tak selesa dengan Uncle sebab Uncle kacau Diana tu hari. Sebenarnya Uncle sengaja je kacau Diana nak test Diana ni okey tak untuk anak Uncle Aiman tu. I'm sorry, okay? Sebenarnya Aiman pun ada pesan dengan Uncle suruh tengok-tengokkan Diana masa dia kat Sabah ni. Tapi Uncle minta maaf sangat lah sebab Uncle tak call Diana, tak jaga Diana sebab Uncle sibuk. Diana nak call Aiman. Diana rasa Aiman boleh selesaikan masalah Diana. Tapi Aiman sekarang ni, dia yang Uncle tahu dia sibuk sangat. Dan dia jauh tu. Apa kata macam ni Diana? Uncle bawa Diana pergi klinik dulu. Ya? Dah. Okay? Doktor, ni anak perempuan saya. Sakit apa ni? Anak Datuk ada tanda-tanda serangan seksual dan saya sarankan Datuk buat laporan polis. Maksud doktor, anak saya kena rogol. Yang tu saya tak boleh nak pastikan 100% sebab ada kesan trauma fizikal yang konsisten dengan sexual assault. Diana, doktor please. Doktor tolong rahsiakan perkara ni bila tak. Sebab harap doktor faham. Saya faham Datuk, tapi ini kes jenayah. Ya, saya faham. Tapi saya boleh selesaikan.